kata emak saya. Amalan menjaga kebersihan boleh menjimatkan wang. Sekarang, dia mengemas rumah tanpa menggunakan peralatan pembersih yang mahal. Dia hanya mengikat tuala muka yang telah digunakan sejak pagi tadi pada mop kecil ini. Mop ini boleh membersihkan segala-galanya di dalam rumah, dari atas hingga ke bawah. Yang penting, apabila ia sudah kotor, anda boleh terus membuangnya supaya tiada pembaziran atau penyesalan. Setiap kali selesai memasak, emak akan mengambil tuala basah di dapur, mengelap sisa-sisa minyak dan membuangnya selepas digunakan tanpa mengotorkan tangannya. Sangat mudah untuk membersihkan kabinet atau cermin. Dan dia tidak perlu bersusah payah lagi untuk mencapai siling. Dia menggunakan tuala lama yang jarang dipakai, memotongnya menjadi cebisan kecil untuk mengelap habuk, yang mana ia sangat memudahkan. Anda hanya perlukan mop kecil ini untuk memegang tuala muka atau kain pembersih lain dengan kuat supaya ia tidak mudah terjatuh. Ia boleh membersihkan seluruh rumah dari atas ke bawah. Dan tuala yang kotor boleh terus dibuang. Dengan pemegangnya yang panjang, kabinet atau siling yang biasanya sukar dicapai kini menjadi sangat mudah. Kerja pembersihan menjadi sangat ringkas. Reka bentuk tepi yang kalis air pula boleh tingkatkan kelajuan pembersihan dalam masa 1 saat. Memang sesuai untuk yang malas dan jenis nak siap cepat.